Adakah wajar Anda memajak emas dan beli emas yang lain dengan hasil pajakan untuk menggandakan gram emas? Jawapannya, elakkan daripada memajak apabila menyimpan. Ada yang sanggup gadai barang kemas atau ambil pajakan semata-mata untuk membeli emas. Contohnya, Gold Bar 50 gram berharga sekitar RM28,000. Jika anda mampu membayar angsuran tembusan pajak setiap bulan, sebenarnya anda juga mampu menabung secara konsisten. Dengan akaun Get Papi Gold, anda boleh mula menabung mengikut kemampuan anda tanpa komitmen bulanan serendah RM100. Setiap sen yang anda simpan kesemuanya masuk ke poket anda dalam bentuk gram emas. Dan keuntungan daripada kenaikan harga emas juga milik anda sepenuhnya. Berbeza dengan pajakan, sebahagian besar keuntungan emas anda akan terhakis oleh upah simpan yang dibayar kepada pihak pajak. Malah, jika berlaku tunggakan bayaran, ada kemungkinan emas anda akan dilelong dan anda kehilangan aset tersebut. Emas bukan untuk dipajak semata-mata. Simpan mengikut bajet, bukan gadai setiap bulan. Jika anda ada kemampuan untuk berhutang, bermakna anda ada kemampuan untuk menyimpan. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama di Papi Gold, anda boleh rujuk ke video saya Step Daftar Akaun Papi Gold atau klik di bio saya. InsyaAllah saya akan bantu guys sebaik.